Kun Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhruju minan nar, unukun keluar daripada neraka sabot takwa itu bilan neraka sabot takwa. Yang takwanya na dua bunyi yang didengar keduanya, dan na dua mata yang dikemandang keduanya, dan na lidah yang bisa berbicara ya. Yaqulu jikun le takwanya, ya ikun le takwa yang kau tengok dalam nerakanya. Ukil tu saya diwakili terhadap tiga macam manusia. Lung diberi tugas oleh Allah Ta'ala untuk seksa macam orang. Yang pertama bikuli jabarin anib, segala jabarin anib, yaitu jungo-jungo kekerasan lagi bandahan. Wabikuli manda'a, dan untuk beliau seksa tiap orang yang disembah bersama Allah kan Tuhan yang lain. Wabil mutasawwirin, dan long wakili dengan awak juga betul. Nyolong tukang adib ni, awak tegak-tegak betul, awak yang tegak-tegak betul. Tukang pegat gambar dan tukang cun gambar. Lukisan pun betul. Menyo na dua boh. Nyo lambat putu na dua boh mazhab ulama. Menyo mazhab Abu Ghali, mengikut Abu Ghali yang putu biasa aja. Ma di Tunggu Amin yang dibantu dia. Ada gua ke Wandrung. Nak kanuri bar mau uji di kawal belah Abu Nek bukai. Abang gui rumah pernah putu lalat. Gui itu gecok betul balik. Yang muno ke kena, ke balik ke berikut. Ke balik bantu. Le habis ke balik bantu. Katingai ke kena hana le betul kamu bintik baru kedua. Kedua. Nyan muri Abu Ghali. Nyan ban mazhab. Nyan lu kalau nak bulu kekon. Bak sabah menuju di tengah pantang. Bantu rumah. Bangkalon ke gambar tu. Gambar lagi-lagi nyu doa orang kulit ni. Ada arek lama ruko. Baju kau gagal gambar ni. Punah rumah gambar tu. Bantu dua abu pada gambar. Mandung gambar punah rumah orang kaya. Bandang kedua dia. Dua itu. Pak kecil, engkau imum. Nalu aku kajak awak yang mendua. Engkau imum kecil. Drone ya, ulu yang kena kan? Nyamu. Podiuan. Amanah rumah-rumahnya, podiuannya kan? Beliau mendoa, baca kesal nak. Rumah kan malahnya tunjuk. Siapa ni kau yang rumah-rumah? Wagapu. Gatro rumah-rumah. Wanto rumah-rumah. Nana mana hirani orangnya ni atung ni ayo. Na bu pemasud. Dia berdoa ke maklun tunjuk malamnya. Nak boleh doanya diterima oleh Allah Taala. Boleh bu. Menyeperlek ke diterima doa oleh Allah Taala. Begitu damang la rumah udahnya malaikat rahmat. Nya la rumah hendak terima malaikat, hendak tamang malaikat rahmat pandai terima doa oleh Allah Taala. Nyo yang buat benda doanya, nyo mandung bengih malaikat rahmat hendak tahu kena. Gimana? Daripada kau doa ini buat kawan. Kurang doa dia hang terima malaikat rahmat hang betul kena. Kepegai Nabi la yadkhulu malaikatu baitan bihi suratun aw kilabun. Hang timong malaikat lantai rumah yang la rumahnya nagama doa saya. Nak boleh aku terima doa, kita ramai oleh malaikat li Allah Taala.
Pernah aku nyok, lihat mana? Pindah mana? Aku budak hurung ngerti. Di berapa gigak, berapa gawai aku mau keluar rumah kaya. Budak baik itu kan, dia rumput, dia hurung keluarga. Budak, lihat tak? Bantu dia punya wahai ke dia. Wajib budak dia, perak tu. Tak mau tu. Sebab tu you dia you. Datuk you budak bawa pintu. Oh, okey, betul. You betul lah. Budak bawa pintu, you betul. Kali tu baru gaduh lah. Duduk baru bunuh. Nyan mazhab. Nyan mazhab pun kali ya, nyan abu pun kenya. Nyan kalau hino rumah abu bi hana betul hala anak gamma. Yang na gamma jemaah haji. Yang keban. Olehnya kerja abu ngoleh dia Labuan Haji. Nah, udah pernah buat kong kali. Kaji kurang kan Labuan Haji. Ada dia aku abu. Buat bilik kena apa balainya. Kerja abu kali kena apa balainya. Oh, bandro apa balainya? Ka foto mulainan. Oh, kalau nak foto lah dia abu kali kita dia belum turun dia belum. Belum lang kamawi ya kita bang. Udah boleh ya kalau tu buat dah dengan abu pun nak dia pun nak. Ya kalau buat tahu tak buat video dia. Jadi jadi kalau nama yang bodoh yang nama lain lain bodoh. Agak tu dunia tu oh jauh tu aku. Nak betul empat. Yang buat. Berhai betul dia ni ada betul lain pun rumah. Tapi cuma kode yang kita mau mulai karaman kita yang kali dia tua. Nyan mazhab abu pun kali. Nyan cuban masalah itu masalah agama. Tapi Labuan Haji nyan dia nyan maksud fotonya yang muka. Maksud dengan taswir surahnya yang muka. Gak mungkin tu lambat bantai ataupun yang mupur pakai pimnya yang ada daguhan yang muka apa. Ya bab dia. Maka orang Labuan Haji bab rumah punah betul. Beda. Lu tanya Mbak Abu Kamarudin. Yang lu dengar cerita Abu kali cuang kerja Labuan Haji, yang ke Abu Kamarudin Abu Kamarudin berkata. Mbak Abu. Lu tanya Abu Mbak mengelan talim lah ya dahulu malai kebaikan di Suratul Al-Qiyabut. Hang kita mau malai karamat bahasa 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 normal yang na larmonyan ate atau gama Suratul Al-Qiyabut. Gama atau ate. Malu dia gama gimana? Yang pegah tu menyoba abu kurung kali, yang gama biasa, yang kena gama. Aku pegah tu abu kurung kali jauh lebih banyak kita mau atau beli. Kejut dengan gama aku kurung mudah lah gama biasa. Cuman dia buya gimana? Dia buya yang suratunya yang membuka, ada daging membukanya tu. Yang hana buka ada daging tu, hana buka, kalau ya. Berarti dia Aceh dua macam katanya. Dua macam faham. Faham Abu Kurung Kali mudi, faham Abu Ya Mudawadi mudi. Maka bak urang anak murid Abu Ya Mudawadi nya no problem betul. Bak murid Abu Kurung Kali cukup raya belum? Bak betulnya. Tengah di Muhammad Amin hang doa ile rumah Abu Cik Lun di Bandung. Abu naik bukan kau belah.
Yang dalam gegar mendung memang melalai. Ni yang berdua berdoa. Jadi rakyat belum baunya. Hai tanya buat kalau lagi nyodonya, bakal lagi nyod. Dia tak lagi nyam dah bulu betul kau tu kan. Nanti yang lu buat lu di lantai anak-anak lulat. Yang lulat kan tangkat tu aku kembali pakai tangkat tu pun tang dia beli. Nak buat tak? Maka anak lulat tu pun. Takut macam orang. Tapi orang lain yang dia pakai. Jadi yang laginya.